Assalamualaikum dan hai semua. Ramai tanya, kerja di kedai retail ni berbaloi ke? Cukup tak gaji, ada masa depan ke, dan boleh ke bina simpanan? Dalam video kali ini, saya akan bongkar bukan saja realiti gaji, tapi juga tips bertahan, peluang kenaikan pangkat dan cara jadikan kerja retail sebagai batu loncatan untuk masa depan yang lebih cerah. Ramai takut kerja retail sebab anggap gaji kecil, kerja penat atau tak ada life. Tambah lagi, kos hidup makin tinggi, bil sewa naik, makan minum pun makin mahal. Tapi realitinya, ada jalan kalau tahu strategi dan tak sekadar ikut arus. Saya pernah jumpa ramai anak muda yang mula dengan jawatan cashier di kedai retail. Ada yang mula dengan RM1,500, tapi lepas 2-3 tahun naik supervisor dan gaji hampir 2 kali ganda. Malah, ada yang sambil kerja, sambung belajar secara part-time atau buat bisnes kecil-kecilan sampai sekarang stabil ekonomi dan kewangan mereka. Pengalaman mereka membuktikan, kerja retail tak bermakna anda stuck selamanya. 4. Tips langkah demi langkah bajet bulanan, mulakan dengan tulis bajet. Pecahkan gaji kepada keperluan, sewa, makan, transport, simpanan dan sedikit untuk hiburan atau kecemasan. Guna setiap faedah, ambil tahu semua benefit, bonus, insurans, cuti tahunan dan training percuma. Semua ini boleh bantu kurangkan kos luar. Sentiasa upgrade diri. Join semua latihan, belajar guna sistem POS, Basic Excel dan kemahiran komunikasi ini antara tiket naik pangkat cepat. Pendapatan sampingan, buat part-time online, freelance atau jual barang pre-loved di Shopee cara usul. Tambah sikit pendapatan bulanan. Jangan malu tanya. Rajin bertanya supervisor tentang peluang kenaikan pangkat dan minta feedback untuk tambah baik prestasi kerja. Jaga mental dan fizikal, amalkan self-care, tidur cukup dan jangan bawa masalah kerja balik rumah. Cari support group atau komuniti pekerja retail. Berdasarkan portal Kerjaya Malaysia, gaji pekerja retail bermula sekitar RM1,500-RM1,900 untuk cashier, RM2,200-RM2,800 untuk supervisor dan RM3,300 ke atas untuk pengurus. Syarikat retail besar juga tawar faedah seperti insurans, medical card, cuti tahunan, bonus prestasi dan allowance tambahan untuk kerja shift malam atau cuti umum. Mitos, kerja retail ni kerja sementara je, buang masa. Fakta, retail adalah laluan pantas belajar skill komunikasi, disiplin, teamwork dan pengurusan masa. Semua skill ni sangat laku di bidang lain. Tambahan lagi, ramai hari dari sektor lain suka ambil bekas pekerja retail kerana mereka terbukti tahan cabaran dan cekap urus tekanan. Jangan pandang rendah pengalaman retail. Banyak alumni retail berjaya jadi usahawan, masuk bidang sales, hari, e-commerce dan logistik. Apa yang anda belajar dari kira duit, urus customer, sampai urus inventory, semua itu transferable skill yang dicari oleh majikan masa kini. Kalau anda suka video yang penuh info dan tips macam ni, jangan lupa tekan subscribe dan like. Komen pengalaman kerja retail anda atau apa topik kerjaya lain anda nak saya kupas. Share juga video ni pada kawan-kawan yang tengah cari kerja. Semua data gaji dan faedah adalah berdasarkan sumber terbuka dan pengalaman umum dalam industri retail Malaysia. Gaji sebenar boleh berbeza ikut lokasi, pengalaman dan syarikat. A cheerful young Malaysian walking confidently out of a retail store in World Atira, holding a notebook and smiling towards the camera. The background shows the city and opportunities ahead with bright, positive morning light. The mood is inspiring and hopeful, symbolizing growth and with financial management.